Universiti Utara Malaysia UUM tiada sebarang halangan membenarkan mahasiswa menganjurkan pilihan raya kampus. Naib Chancellor UUM Profesor Datuk Dr. Mustafa Ishak berkata, bagi membolehkan mahasiswa menganjurkan pilihan raya kampus, pindaan undang-undang dan peraturan berkaitan universiti dan mahasiswa perlu dibuat. Setakat ini, peraturan Akta Universiti dan Kolej Universiti memperuntukkan hanya pihak berkuasa universiti menganjurkan pilihan raya kampus bagi mahasiswa. Nak dikatakan menganjurkan tu, adakah bermaksud mahasiswa sendiri yang mengendalikan proses-proses pilihan raya itu? Saya fikir kita tidak ada masalah sebetulnya, kerana kalau itu yang dikendaki oleh pihak kerajaan, kalau kerajaan meminta kita melakukan demikian, maka kita boleh melakukannya. Cuma persoalannya sekarang dari segi peruntukan undang-undang mengikut Akta Universiti dan Kolej Universiti, pilihan raya itu dianjurkan, maksudnya dikendalikan oleh pihak universiti, pihak berkuasa universiti. Itu peruntukan yang ada mengikut undang-undang. Artinya universiti iaitu Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar biasanya mengendalikan pilihan raya kampus ini dengan anggota sekretariatnya itu bagi mengurus dan mengendalikan seluruh pilihan raya kampus, kerana jumlah yang terlibat besar dan ianya melibatkan banyak soal-soal peraturan, perundangan dan sebagainya. Beliau mengulas cadangan timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Saifuddin Abdullah supaya mahasiswa diberi kuasa menganjurkan pilihan raya kampus. Antara lain ia sebagai medan melatih dan menguji penghakupayaan golongan muda dalam satu proses demokrasi. Bagi saya ini adalah satu permulaan yang baik. Tapi ia bukannya boleh dilaksanakan dengan sekelip mata. Perlu ada masa dan perlu ada planning. Perlu ada perancangan terhadap pelaksanaan pilihan raya kampus sendiri oleh pelajar. Sementara itu, Speaker Dewan Perwakilan Mahasiswa Universiti Sains Malaysia Nik Husin Nid Ali berkata, jika mahasiswa diberi hak menganjurkan pilihan raya kampus, ia bakal memberi satu dimensi baru selain meningkatkan kefahaman politik mereka. Selain itu, beliau mencadangkan satu badan bebas dibentuk bagi memantau penganjuran pilihan raya kampus oleh mahasiswa.